Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan bantahan keras Malaysia terhadap keputusan unilateral Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal NSM kepada Malaysia pada saat akhir. Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan Norway akan menjejaskan kredibiliti pembekal pertahanan Eropah itu sebagai rakan strategik. Bantahan itu disampaikan Perdana Menteri menerusi perbualan telefon bersama rakan sejawatnya Jonas Gahr Store. Menerusi hantaran Facebook, Datuk Seri Anwar menegaskan keputusan unilateral kerajaan Norway atas alasan melindungi keselamatan negara itu sama sekali tidak boleh diterima. Ini kerana Malaysia telah memenuhi setiap obligasi di bawah kontrak yang dimenterai sejak 2018 secara teliti, setia dan tanpa sebarang pelanggaran. Namun Norway gagal menunjukkan komitmen serta kepercayaan yang sama terhadap Malaysia. Beliau menyifatkan kontrak terbabit sebagai instrumen serius yang tidak boleh diperlakukan sewendang-wendangnya. Katanya keputusan pembatalan lesen ekspor itu bukan sahaja memberi kesan serius terhadap kesiapsagaan operasi pertahanan Malaysia dan program pemodenan kapal tempur pesisir LCS, malah membawa implikasi lebih meluas kepada keseimbangan serantau. Sebelum ini, Kementerian Luar Norway dilapor menarik balik beberapa lesen ekspor berkaitan teknologi tertentu sebagai langkah memperketat kawalan ekspor negara itu. Perolehan NSM dimenterai melalui kontrak bernilai RM571.9 juta bagi melengkapkan 6 kapal tempur pesisir LCS baharu.